Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, abang-abang kakak masih inilah dia. Kereta kancil, alhamdulillah syukur telah pun berjaya kami siapkan. Ingat nombor plate dia BHM 6083. So, kancil ni telah pun siap 90%. Tengok saya dah siap restore A to Z boleh tengok cat dia. Cantik tak cantik. Tengok dia punya cermin pun kita dah restore balik. Dah rupa baru dah semuanya. Dengan ni dia punya keadaan, orang kata puas hati, insya-Allah puas hati. So kereta kancil ni lah wajah baru dia yang telah pun siap, orang kata telah pun siap dirawat. So abang boleh tengok pada bahagian keliling dia. Ini adalah kancil 850 manual bang. Kancil ni orang kata kereta-kereta yang senang sangat, yang mudah sangat untuk dikendalikan. So boleh tengok, jom kita payung pada bahagian dalam ni sikit. Ini dia pada bahagian dalam dia. Sebelum sedikit saya dapat kongsikan berkilat lead lap. Kita buka. So inilah dia pada bahagian dalam dia. Sebelum sedikit yang saya dapat kongsikan, boleh tengok kursi depan dia saya saja sarung. Bagi dia, orang kata, jaga daripada kotor. So inilah dia keadaan door trim dia. Semuanya masih kemas, masih lagi cantik. Belakang ni juga tak ketinggalan pada belakang ni pun saya dah siap buat semua. Seat belt 3 boleh pakai. Carpet pun original kancil saya masuk balik. So tengok pada bumbung dia. Dah rupa baru dah. So siapa berminat boleh WhatsApp saya dekat nombor yang saya pinkan dekat video ni ataupun dekat wall TikTok saya. Kancil ni saya jual murah-murah je abang kakak. So kita payung sikit pada bahagian enjin dia. Enjin dia. Inilah dia, orang nak tengok enjin. Biasa orang beli kereta, enjin leaking apa kan. InsyaAllah dengan saya dah buat siap untuk abang-abang kakak. So inilah dia sedikit pada bahagian enjin yang saya dapat kongsikan untuk abang-abang kakak selepas dia saya restore. So nanti bateri dia saya akan tukar sebelum dia keluar. Saya akan tukar baru jangan risau. So ni untuk temporary bateri sahaja. Jangan takut So itu saja untuk kancil 850 ni. Siapa berminat boleh WhatsApp saya dekat nombor TikTok saya tu. Boleh WhatsApp saya lagi sebelum terlepas peluang keemasan ni. Semuanya standard, tak ada masalah. Kereta aircon sejuk beku, duduk dalam tinggal tinted gelap selesa terus bang. So siapa berminat WhatsApp saya dekat nombor yang saya pinkan tu, jangan malam. So itu saja untuk kancil 850 ni. Siapa berminat WhatsApp saya. Jangan lupa follow rapat saya punya TikTok, like saya punya TikTok, share saya punya TikTok. Terima kasih kepada semua yang tak henti memberikan sokongan yang begitu